Bunga melur kembang berseri, harum mewangi di taman desa. Membaca itu menyuluh diri, menyinari hidup sepanjang masa. Seperti kata Bahazain, seorang sastrawan negara, bercintalah dengan buku sewaktu guru tiada. Buku tidak pernah memilih dan memihak kepada sesiapa. Kata-katanya yang baik mengajar orang menjadi manusia. Justeru, membaca merupakan satu jalan utama untuk kita bersinar dalam kehidupan. Membaca bukan sekadar menyusun huruf menjadi kata, tetapi satu cara untuk membuka minda, meluaskan pengetahuan dan membentuk masa depan yang gemilang. Buku pula ibarat sahabat setia yang sentiasa membimbing kita ke arah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Aina Zahira binti Muhammad Mustaqim dari Sekolah Kebangsaan Pengkalan Tentera. Saya merupakan seorang murid di tahun 5 Brilian. Saya merupakan seorang murid yang sangat berminat dalam dunia membaca. Bagi saya, membaca bukan sekadar aktiviti, tetapi satu cara untuk membina ilmu, meluaskan pandangan dan mengasah keyakinan diri. Setiap insan di dunia ini dianugerahkan keistimewaan yang tersendiri. Begitu juga dengan saya. Dalam kesederhanaan diri ini, saya percaya saya memiliki kekuatan untuk berdiri dengan yakin, menyampaikan dengan jelas dan memberikan yang terbaik dalam setiap peluang yang diberikan. Selain itu, saya juga aktif di sekolah dan diberi kepercayaan untuk memegang jawatan sebagai pengawas pusat sumber sekolah. Amanah ini telah mengajar saya untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin, bertanggungjawab serta berani dalam berkomunikasi dan menyempurnakan setiap tugasan yang diberi. Dengan penuh rasa teruja dan semangat, pada hari ini saya akan persembahkan 5 buah buku yang telah saya pilih untuk dikongsikan bersama. Setiap buku ini syarat dengan cerita, pengajaran dan nilai yang bermakna untuk kita hayati bersama. Ayuh sama-sama kita menelusuri 5 buah buku yang telah saya pilih untuk dikongsikan pada hari ini. Buku pertama yang saya pilih bertajuk Nabi Muhammad yang Terpuji, hasil karya penulis K. Osman. Buku ini diterbitkan oleh Darul Mungi Trading dan mempunyai sebanyak 262 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan Nabi Muhammad dari kecil hingga dewasa dengan menekankan sifat-sifat mulia baginda. Buku ini juga menceritakan bagaimana baginda berinteraksi dengan keluarga, sahabat maupun masyarakat dengan penuh rasa kasih sayang dan hormat. Melalui jalan cerita dan ilustrasi yang menarik, buku ini juga bertujuan mendidik anak-anak mencontohi sikap dan peribadi yang baik sebagai Muslim. Seterusnya, buku kedua bertajuk Man Jadda wa Jadda Satu Permulaan, ditulis oleh Nur Syazana bersama 31 orang yang lain dan diterbitkan oleh Hamar Publication. Buku ini mempunyai sebanyak 338 muka surat. Kisah dalam buku ini berkisar tentang perjalanan individu yang sedang berdepan ujian dari segi kehidupan, emosi maupun keimanan. Namun mereka bangkit dengan semangat baru ke arah yang lebih baik. Buku ketiga bertajuk Man Jadda wa Jadda Dua Pilihan, ditulis oleh Izzati Elia bersama 31 orang yang lain dan diterbitkan oleh Hamar Publication. Naskah buku sebanyak 314 muka surat ini merupakan sebuah antologi kesinambungan daripada Man Jadda wa Jadda Satu Permulaan. Tema utamanya berkisar tentang pilihan yang perlu dibuat oleh manusia semasa menghadapi ujian, sama ada jalan kebaikan atau sebaliknya. Buku keempat bertajuk Kafe Fantasi Perintis Dimensi Masa, ditulis oleh Mahizan Hussain dan diterbitkan oleh Bookyard. Naskah fiksyen sebanyak 152 muka surat ini mengisahkan tentang seorang remaja telah menemui kafe misteri yang boleh membawanya merentas masa. Dia belajar bahawa setiap pilihan boleh membawa kesan besar kepada kehidupan. Akhirnya, dia perlu membuat keputusan penting sama ada mahu mengubah masa atau menerima takdir. Ketika saya sedang menyusun buku di perpustakaan, mata saya tertarik pada sebuah naskah dengan ilustrasi
kulit yang begitu indah, cahaya fajar yang menyinari bumi, seolah-olah menyimpan 1000 kisah di dalamnya. Tanpa ragu, saya terus mencapainya. Dan dari situlah bermula perjalanan saya menyelami kisah fajar di Bumi Permata yang dikaryakan oleh Dr. Talib Samad dan diterbitkan oleh Gold Intelligent Publishing Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai sebanyak 20 bab dan 203 muka surat. Mari kita hayati terlebih dahulu keindahan kulit bukunya. Buku Fajar di Bumi Permata ini menampilkan ilustrasi yang begitu memukau. Pemandangan fajar yang sedang terbit di ufuk langit, memancarkan cahaya keemasan yang lembut, seolah-olah memberi simbol dan harapan baharu kepada kehidupan. Di bahagian bawah pula, hamparan kehijauan ladang yang luas melambangkan kesuburan, ketenangan dan kekayaan alam, selari dengan maksud Bumi Permata itu sendiri. Gabungan warna hangat seperti kuning keemasan, jingga dan hijau menjadikan kulit buku ini tampak hidup dan menenangkan mata, sekaligus menarik minat pembaca untuk mengetahui isi di dalamnya. Dari segi tulisan pula, tajuk buku ini menggunakan font yang besar, tebal dan jelas dengan warna kuning terang yang amat menonjol berbanding latar belakang. Ini bukan sahaja memudahkan pembaca melihat tajuk dari jauh, malah memberi penegasan bahawa buku ini membawa mesej yang sangat penting dan bermakna. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan sebuah keluarga peneroka, Felda, yang penuh dengan cabaran, pengorbanan dan liku kehidupan. Watak utamanya ialah Bakri, seorang ayah yang berusaha keras mencari rezeki demi keluarganya. Isterinya pula Leha, seorang ibu yang tabah dan menjadi tulang belakang dalam menguruskan rumah tangga. Mereka dikurniakan anak-anak iaitu Omar, Osman, Bakar, Ali, Wahid, Jamilah, Muna dan Tijah yang masing-masing membawa sikap dan cabaran yang tersendiri dalam keluarga ini. Permulaan cerita membuka tirai dengan kehidupan keluarga Bakri yang sederhana sebagai peneroka. Walaupun hidup serba kekurangan, mereka tetap berusaha dan berharap agar masa depan yang lebih cerah dapat dikecapi. Namun, hubungan antara ahli keluarga mula menunjukkan keretakan apabila wujudnya perbezaan pandangan, terutamanya dalam kalangan anak-anak yang semakin meningkat dewasa. Konflik mula membentuk dengan kejatuhan harga kelapa sawit yang memberi kesan besar kepada kehidupan mereka. Pendapatan semakin terjejas, kehidupan semakin sukar dan tekanan mula dirasai oleh setiap ahli keluarga. Klimaks cerita mula memuncak apabila cabaran datang bertalu-talu. Serangan penyakit tanaman, serangan binatang buas dan pengaruh luar yang menggugat perpaduan masyarakat. Konflik antara ahli keluarga mula serius apabila masing-masing mula dipengaruhi emosi, ego dan kehendak sendiri. Saat inilah ketabahan Bakri dan Leha benar-benar diuji sebagai ibu bapa dalam mempertahankan keharmonian keluarga. Pengakhiran cerita pula membawa kita kepada satu kesedaran yang mendalam. Walaupun pelbagai cabaran datang, akhirnya mereka mula menyedari nilai sebenar sebuah keluarga. Ego diketepikan, kasih sayang dipulihkan dan mereka kembali bersatu dalam menghadapi kehidupan. Dalam buku ini, kita dapat mengambil beberapa pengajaran yang amat penting dalam kehidupan. Pertama, kita harus tabah dalam menghadapi ujian. Kisah keluarga Bakri yang digambarkan dalam buku ini mengajar kita untuk bahawa kesusahan bukanlah untuk melemahkan kita, tetapi
untuk membentuk kekuatan dan ketabahan diri. Kedua, kita haruslah bersatu dalam menghadapi ujian. Kehidupan masyarakat peneroka yang digambarkan dalam novel ini mengajar kita bahawa bersatu, bahawa kita bersatu, kita dapat mengharungi apa jua dugaan. Tetapi apabila kita berpecah, kita mudah tewas. Kesimpulannya, novel ini bukanlah sekadar sebuah cerita, tetapi satu peringatan bahawa dunia ini penuh dengan ujian. Namun, hanya dengan kasih sayang, ketabahan serta perpaduan, kita mampu melangkah ke hadapan dengan lebih kuat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah selesai sudah ulasan Aina mengenai buku yang dibacanya. Jadi, cikgu nak tanya Aina 2 soalan sebelum tu. Yang pertama, apakah pengajaran yang paling berharga yang Aina dapat apabila Aina baca novel ni? Terima kasih cikgu atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, pengajaran yang saya dapat dalam novel ini ialah kasih seorang ayah yang sanggup berkorban demi keluarganya. Baik, jawapan yang bagus. Soalan yang terakhir cikgu. Cuba kamu berikan satu contoh sikap watak di dalam novel ni yang boleh kamu jadikan amalan dalam kehidupan kamu. Contoh sikap yang boleh saya contohi di dalam novel ini ialah bekerjasama. Contohnya, saya dan rakan saya saling bekerjasama dalam menghadapi ujian. Baik. Terima kasih Aina. Sekian sahaja ulasan kami mengenai buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.